Company korang ada ke amalkan aturan kerja fleksibel ni? Boleh ke pekerja minta tukar hari bekerja, waktu bekerja atau tempat bekerja sesuka hati? Menurut Pindaan Akta Kerja 1955 bahagian 9C menjelaskan bahawa pekerja boleh memohon kepada majikan untuk tukar waktu bekerja, tukar hari bekerja, tukar tempat bekerja atau ketiga-tiganya sekaligus dengan hanya menulis surat sahaja. Kelebihan ini dikenali sebagai aturan kerja fleksibel yang memberi kelonggaran kepada pekerja untuk memilih hari, waktu atau tempat bekerja mengikut keselesaan mereka. Ia adalah rentetan daripada kemudahan kerja hybrid yang diperkenalkan pada tahun 2020 disebabkan penularan COVID-19. Untuk memohon aturan kerja fleksibel, pekerja perlu menulis surat rasmi kepada majikan yang dikemukakan dengan sebab dan alasan yang kukuh. Majikan perlu memberi maklum balas kepada pekerja mereka dalam masa 60 hari sahaja sama ada untuk meluluskan atau tidak. Tapi ini tidak bermakna semua industri boleh memohon aturan kerja fleksibel. Industri perkhidmatan dan perhotelan contohnya tidak sesuai kerana sifat kerja tersebut memerlukan pekerja untuk hadir ke lokasi kerja. Company korang ada ke amalkan aturan kerja fleksibel ni? Ke majikan korang cakap susah nak track attendance pekerja sebab pekerja tak masuk office? Kepada majikan dan bahagian HR yang ada masalah pengurusan HR, wajib cuba MySyarikat hari ini. Tak perlu pening kepala buat kerja secara manual. Biar sistem MySyarikat buat semuanya secara automatik.